Okay geng, sabar projek Wira Grand aku ni. So sebenarnya kalau korang perasan kan, semasa Retro Havoc aku dah tukar Genok yang baru geng. Sebab Genok yang lama ni macam simple sangat lah, terlalu awam. Jadi aku nak tukar yang lebih menyerlah lagi. Ini dia geng. Korang tengok tu, ada logo Momo geng. Dia ada banyak corak-corak dekat situ tau. Memang style gila weh. Okay, sebenarnya aku ada nampak orang guna Genok ni dalam video dekat TikTok tau. Lepas aku tengok tu, aku teracun geng. Dan terus aku beli. So cara nak pasang dia sangat-sangat-sangatlah senang geng. Ambil adapter dia ni, dah tengok mana satu yang sesuai dekat gear korang. Pasangkan dekat gear knob yang baru tu. Dah pasangkan dekat batang gear tu. Pulas sampai dia ketat. Dah siap dah geng. Alamak, cun teruk weh. Pada aku kan gear knob ni lagi berlanja weh. Lagi satu, tangan aku ni besar tau. Dan bila pegang gear knob ni, rasa best. Dia rasa penuh dekat tangan aku ni tau. Warna dia memang matching lah dengan cover handbrake tu. So kalau korang nak beli kan, boleh join channel Telegram aku. Aku ada share dekat situ. Follow step ni satu per satu geng. Dan korang pasti boleh masuk channel Telegram Projek Wira Grand tu. Kalau tak boleh juga, meh PM tepi, aku bagi link terus. So geng, aku sebenarnya tengah mood santai ni. Retro Havoc dah lepas, Wira Day lama lagi. So aku macam haya, perlukan semangat sikit untuk sambung projek Wira Grand ni. Aduh, tapi aku buat projek ni slow-slow ya geng. So geng, jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.